Sunat diniatkan mengambil air sembahyang itu daripada mula membasuh tangan. Itu sunat. Kalau tak niat di situ pun tak apa. Yang wajib di muka. Dan jikalau lupa akan niat pada ketika membasuh muka itu, nas saya tidak memadai. Nas saya tidak sah wudu. Dan wajib mengulangi akan niat itu pada ketika membasuh muka jika tadi dia tertinggal ataupun terluput niat pada ketika membasuh muka tadi. Dia basuh kat tangan, dia niat, dia buka muka, dia tak niat. Kena ulang balik. Sebab yang diiktibar, yang dikendaki adalah basuhan yang wajib. Yang pertama ialah muka. Demikian lagi sunat mengekalkan akan niat itu hingga selesai daripada mengambil air sembahyang. Mengekal akan niat mana mengekalkan perasaan kita mengambil wudu. Kita ambil wudu. Bukan mana niat tu niat, tak jauh ambil wudu, tak jauh ambil wudu, mati. Sampai gua nak basuh kaki kan tombang tu. Ya. Maknanya tidak ada sarif. Tidak ada benda yang memalingkan. Mana kalau kita tengah ambil wudu tiba-tiba kita niat, berhentilah nak pergi buat kerja tu dah. Itu mana kita putuskan niat. Jadi kita putus niat tu kita terus tu, itu makna kita kekal niat tu lah.